Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera and welcome back to my channel Azlan MODYAN ya. Sedikit sama rezeki, banyak sama kita dapat, kita kongsi rezeki itu barulah barakah. So apa khabar rakan-rakan mak dari bersama-sama kemerokat daripada ke seluruh kepulauan Indonesia, tak kira di mana saja anda berada, rakan-rakan daripada semenanjung Malaysia, daripada utara sampai ke selatan, termasuklah Sabah, Sarawak, Brunei dan Singapura semua. Mak mengharapkan yang sentiasa dirahmati Allah dan tak set jangan bertangguh, jangan mendengar, jumpalah pakar perubatan kerana mencegah itu lebih baik daripada mengubati. Kembali ke dapur untuk hari ini untuk lunch. Mak nak masak batang keladi asam pedas ikan sekok. Batang keladi asam pedas ikan sekok. Okay, jom kita lihat bagaimana keseruannya. So very simple lah, very simple. Asam pedas you all bagi rakyat Malaysia dah tahu bahawa masakan asam pedas ni apa bahan-bahannya, seperti ni kunyit, nampak ni, kunyit, halia, bawang putih dan bawang merah, itu saja. Kemudian kita akan daun kesum. Mak tak daun kesum, nanti kita masukkan perahan asam jawa secukup rasa. Lada mak dah kisah dan ikan dah sedia dekat tepi dapur. Jom kita tumbuk barang ni, kita tumbuk lumat baru kita menumis. Jom kita layan. Dah, mari kita menumis. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, pelan-pelan. Pelan-pelan, tangan sakit. Masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Ini dia bahan-bahan yang kita tumbuk tadi ni. Kemudian kita terus masukkan kita punya cili lada kering kisar. Yep. Okey, ini dia asam pedas batang keladi ya. Okey, cukup. Memadai. Benda sikit keladi pun tak banyak. Simpan dulu. Aduh. Ni kena sampai dia tanak lah, sampai dia pecah minyak tau, sampai dia kotak lada nanti mentah. Ni biarkan sekejap. Dah tak tahu nak masak apa. Batang keladi kita dah ni. Mak dah siapkan batang keladi ni ya. Mak tuskan batang keladi ni. Sekejap. Ikan sekok. Ikan belukang sekok nanti mak campurkan. Ni biarkan sekejap. Air dan lesung kena ambil. Sekejap. Air dan lesung wajib. Kita tak tahu nak masak apa dah. Biar dia sekejap. Sampai dia lada ni tanak Dia dah pecah minyak, dah elok dah, nampak? Dah garing. Kita terus masukkan kita punya daun kesum. So, junangkan keladi tadi. Tu keladi yang mak dah rebus tadi tu, ni asam pedas batang keladi. Sedap kau, sedap. Cukup dah lauk ni. Makan dengan ikan kering ke. Nampak? Lepas tu air dan lesung ni kena ambil dek, air dan lesung ni. Masak ni kenalah apa yang kau nak fikir kau masak. Kadang-kadang sampai dah buntu fikiran nak masak apa. Kadang-kadang mak-mak yang ada kat dapur selalu berperang. Tak tahu nak masak apa. Nak pening kepala. Yalah. Hari-hari masak sampai menu dah habis. Pusing satu dunia menu dia buat pun tak tahu nak buat menu apa. Setahun berapa ratus hari, setahun berapa ada berapa ratus hari. Kemudian kita akan masukkan punya asam jawa. Asam jawa masukkan semua. Tengok. Kejadian asam pedas cantik. Lepas tu kita akan masukkan secukup rasa Maggi ya. Sonang. Oh mak kau salam. Sonang je masak ni. Antara nak dan tak nak je. Rasa macam sedap ni. Sangat sedap. Lepas tu kita junangkan ikan sekok. Kita dalam berkawan kita ramai kawan, kita ada beribu-ribu kawan. Ada kawan yang sanggup bertahun-tahun baik dengan kita. Memang cukup orang kata baik baca isi dan kuku. Tetapi oleh kerana ada beberapa perkara kita yang tak menyangka, kita tak menduga, nama-nama kita dipetik je nama kita. Dah bermasam muka. Kita tak tahu ujung pangkal. Ribut tak ada, taupan tak ada, tiba-tiba nama kita dipetik, haru biru jadinya kita. Dia buangnya kita dalam hidup dia. Dia tak nak berkawan dengan kita. Kita pun tak tahu. Nak kata dia nak jumpa kat Padang Mahsyar. Bahaya. Kalau berjumpa, kalau tak berjumpa tu macam mana? Mak pun tak tahu. Tapi mak rasa bersyukur dalam hidup
Walaupun seorang yang buang, ramai lagi kawan yang nak kawan dengan mak. Mak pun tak tahu kenapa. Mak bukanlah kata mak nak puji diri. Tapi kalau you all tanya orang kampung, orang lain semua tanya, bagaimana perangai mak? Bagaimana mak? Takkan mak nak tayang segala kebaikan mak ni dekat dunia, nak beritahu dekat Facebook, dekat media sosial, nak beritahu dekat TikTok, nak beritahu dekat IG, dekat Instagram, semua nak beritahu. Tak. Kebaikan kita simpan. Kita tak nak riak. Kita nak tunjuk-tunjuk nak buat apa. Apa kita dapat? Kan? Tapi pelik. Tiba-tiba nama kita dipetik kerana fitnah. Di fitnahnya kita tu sampai terduduk. Sampai tiba-tiba kita kena teruk. Dapat panggilan, dapat WhatsApp dentam kita. Cerita lama lah ni, cerita lama bukan baru, cerita lama sangat. Mak imbaskan balik. Sedih lah dalam hidup orang buat kita macam tu. Tak tahu ujung pangkal. Kita yang jadi insan yang baik-baik, ya Allah, hai, macam dia lah mengaturkan hidup kita, macam dia jadi Tuhan pula. Macam dia lah jadi Tuhan yang semesta alam, yang nak menentukan kita, macam dia lah yang dibah sangat, macam dia hebat. Mak pun pelik. Kita sama je lah. Di muka bumi ni kita sama je. Kau nak belagak ke mana kau pergi? Cuba beritahu. Pelik Tengok, look at that. Amazing. Wow, nice. This one the very delicious Wow, asam pedas batang keladi, ikan sekok. Ya Allah. Siapa masak ni? Sedap sangat ni. Ya Allah, memeto siap. Memeto siap. Memeto siap. Tengok. Siap kamu. Dah boleh makan dah. Makan nasi. Cukup, tak ada lauk lain pun tak apa. Cukup dalam ni. Sedap. Dah rasa dah. Memang mantap. Okay guys. Asam pedas batang keladi ikan sekok siap. Nampak? Dia punya kuah memang cantik rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Dia punya masam-masam tu memang kena sedengan. Cukup rasa. Tak kurang, tak lebih. Perfect. Dah, cicipi wae. Nanti makan nasi. Memang sedap. Kemudian mak buat urap Mak buat begini tapi mak tak tunjuk. Sedap. Ni urap bermi ni. Nampak? Mantap. Tapi mak tak tunjuk buat video. Ini lagi makanan kembaran mak. Mak. Sedap kan? Nikmat. Lighting Okay. Ni dia asam pedas dia. Asam pedas batang keladi ikan sekok dengan saya urap minum tengah hari mak ni lah. Tapi yang ni, kena melenang. Batang keladi ni tak boleh cakap. Ada sambal belacan. Sambal belacan tak boleh tunjuk Okey, nampaknya itu sajalah konten mak. Nampak. Jumpa anda di puncak kejayaan, kurangkan kontroversi, tingkatkan prestasi, achieve berbanding, yang paling penting berdiri di atas kaki sendiri, doa selalu insyaAllah bahagia akan mengiringi. Like, share dan komen Kau jangan nak kira sangat. Siapa nak masuk, silakan masuk. Welcome to my channel. Nanti mak akan singgah ke tempat channel you all. Lambat laun, mak akan singgah. Mak akan subscribe you all punya channel. Okay, bye. Sayang you all. Wah.